Aku tak tahu nak cakap perangai suami dia ni narsistik ke, manipulatif ke. Tapi kalau korang ada suami macam Adli ni, adakah korang sanggup duduk serumah dengan Madu korang? Drama yang bertajuk Madu atau Racun. Kisah tentang Azura, seorang isteri yang dah berkahwin dengan suami dia iaitu Adli. Diorang ni nampak okey je, tak ada masalah pun. Tapi Azura ni tak mampu dapatkan Zuriat untuk Adli. Dan adalah satu benda ni yang buatkan Adli ni triggered. Aku pun tak faham kenapa Adli ni marah sangat dekat si Azura ni. Tapi Adli ni decide untuk cari orang baru, dan dia jumpa orang tu, seorang gadis bernama Nikita. Dia decide untuk kahwin dengan Nikita. Tapi sabar dulu, dia bukan setakat kahwin, dia ajak Nikita duduk bersama-sama dengan isteri pertama dia iaitu Azura. Duduk dalam rumah yang sama. Dan Azura ni, isteri pertama ni memanglah sedih. Dia layan suami dia macam isteri-isteri lain juga, tak ada apa kurang pun. Tapi tiba-tiba muncul Nikita ni, mana tak sakit hati Mat. Adli ni pula dia macam king lah. Dan yang menarik yang pasal cerita ni, bila korang dapat tahu siapa sebenarnya Azura dan juga Nikita ni, ada background story dia, cerita lama dia orang ni. Dan yang itulah yang jadi Madu atau Racun, tajuk cerita ni. Aku sendiri pun tak tahu siapa Madu, siapa Racun, sebab cerita ni baru keluar 2 episod minggu ni. Tapi barisan pelakon dia memang mantap-mantap Mat. Ada Alif Aziz, ada Ukasha Senros, ada Elisha Sanda. Kalau korang tengok episod pertama pun, korang dah rasa geram dengan Nikita. Lakonan Elisha Sanda ni, dan kesian dengan watak Azura, lakonan Ukasha Senros. Tapi itulah, bila dah tengok cerita-cerita macam ni, episod pertama dia memang akan buatkan korang nak tengok lagi, walaupun dalam hati ni marah, walaupun dalam hati ni geram. Especially bila tengok watak Adli lakonan Alif Aziz, memang manipulatif gila. Dia nampak macam dia je betul, dan dia nampak orang lain je salah. Dia buat salah tapi dia buat macam orang lain pula salah. So kalau kau nak tahu apa nasib Azura selepas duduk serumah dengan Nikita, kau kena tengok cerita Madu atau Racun ni. Dan cerita Madu atau Racun ni kau boleh tengok dekat iQIYI. Episod baru akan keluar setiap Jumaat dan juga Sabtu jam 9 malam. Kau boleh tengok dekat website iQIYI ataupun download je aplikasi iQIYI. Mudah sangat. So aku nak tanya dengan korang, adakah korang tengah layan cerita Madu atau Racun ni? Cerita baru Mat, cerita panas lagi. Cuba komen kat bawah. Nyaman.